Jadi sekarang saya nak teruskan dengan menjemput Tenggara. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi. Tadi macam dah ready, Tan Sri terganggu dengan ni, bagi 2-3 minit sikit. Ya, lebih. silakan, teruskan. Terima kasih. Tapi saya nak respon jugalah. Apa nama tu, Kota Celaka dengan Ulu Laknat ni memang tak patutlah. Jadi saya terus saja kepada butiran 02, 0200, tapi sebelum tu saya ambil kesempatan lah untuk butiran ini. Timbalan Menteri pun ada. Tadi risau juga Timbalan Menteri keluar, lepas tu masuk balik mujur. Alhamdulillah. Untuk RTB Johor ni 2.6 bilion, 15 projek, 11 dah lulus, 10 telah laksana. Dan bagi Tenggara ni ada sikit melibatkan Kampung Panti, 307 kubur lama yang kena dialihkan. Saya harap boleh dilakukan sebaiknya sebab dia ada nilai dan sentimen. Tapi secara keseluruhannya saya pun boleh bagi laporan sikit lah. Timbalan Menteri pun rajin turun kat Tenggara. Memang projek tengah berjalan dengan baik lah. Mudah-mudahan boleh cegah banjir di tempat saya. Ya. Jadi untuk butiran 0200 tenaga lestari daripada 15.07 juta turun teruk kepada 4.07 juta ni. Jadi Tenggara ingin mengetahuilah kenapa berlaku penurunan yang sangat drastik ini dan berapa jumlah peruntukan yang diberi untuk laksana kajian R&D untuk bantu sumbang kepada agenda tenaga boleh baharu TBB negara, serta adakah terdapat sebarang kerjasama antara agensi ataupun kementerian, dan adakah terdapat sebarang geran yang disediakan bagi sokong agenda TBB ini. Saya ada terbaca dekat surat khabar ni berkaitan dengan RISDA lah. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri KKDW ada umum tentang rubber fuel. Jadi mungkin pihak Kementerian Perdana Tenaga dan Transformasi Air ni, Petra, boleh tengok bagaimana boleh bantu tentang rubber fuel base ini. Dan yang terkini apabila dilakukan lawatan ke Taiwan baru-baru ini dan kerjasama dengan UMPSA, Chief researcher dia adalah Profesor Dr. Abdul Adam Abdullah ini dengan geran 1 juta. Kita menemui dua kemungkinan. Satu, getah ini boleh jadi petrol, diesel dan gas. Keduanya apabila kita ke Taiwan, sebenarnya dah 15 tahun dah sebenarnya kerajaan Taiwan menggunakan tayar terpakai untuk menghasilkan tenaga daripada minyak. Tetapi minyak tu tak digunakan kepada kenderaan. Dia digunakan untuk menjana generator dan generator itu menghasilkan elektrik. Saya rasa ini perkara yang mungkin boleh diberi perhatian. Dan geran ataupun peruntukan bawah butiran 020200 ini yang merosot daripada 15.07 juta ke 4.07 juta ni patutnya diberi penilaian semula lah. Sebab ada perkara yang boleh mungkin disinergikan antara Kementerian Petra dan juga MOSTI dan sebagainya dengan kementerian lain untuk melihat potensi tenaga baharu. Seterusnya butiran 13.500 pemulihan empangan daripada 55.66 juta naik kepada 74.59 juta. Dan dia meningkat juga berbanding tahun lalu, dan ini adalah berkaitan dengan Tenggara lah. Di Tenggara ini kawasannya ada terletak satu empangan namanya Empangan Lingyu, berhampiran dengan Lingyu dan Feda Lingyu yang dibina pada tahun 1993. Dan empangan ini mengikut data yang saya ada ini, dia sangat dah 30 tahun lah, dah lama 1993, 30-40 tahun. Jadi Tenggara ingin bertanya apakah tahap keselamatan empangan ini. Sebab saya dikabarkan kalau berlaku apa-apa wa na'udzubillah min zalik kepada empangan ini, dia boleh menjadi tsunami darat yang agak besar juga. Dan penduduk-penduduk saya rasa pihak kementerian melalui mungkin pengurusan empangan dan sebagainya boleh mengedarkan laporan tahunan tahap keselamatan dan perkara yang berkaitan dengan empangan ini kepada sekitar mungkin Bandar Tenggara, Feda Sungai Sibol, Taman Sungai Pinang, Taman Sungai Indah, Feda Penggeli Timur tentang tahap keselamatan ini. Dan adakah, Tenggara ingin bertanya, adakah pengurusan empangan ini menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang boleh menjamin keselamatan seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Remote Sensing dan juga datafikasi yang jitu. Sebab pengalaman saya pada tahun 2024, saya pergi ke China untuk Tibet, tapi saya pergi singgah ke Changsha Environmental Protection College pada 16 Ogos ni 2024, dan di sana mereka mengadaptasi Advanced Oxidation Process AOP, dia ada Supervising Control and Data Acquisition SCADA, dia ada Geography Information System GIS, Digital Twin Waterhead dan juga Machine Learning Driven Hydro Factory untuk memastikan konkrit yang buat empangan tu pun mereka boleh tahu pada masa itu juga, dan dia diuruskan oleh kolej yang berkenaan. Jadi saya nak tahu jugalah bagaimana kementerian memastikan tahap keselamatan
empangan Ling Yu ini yang bukan saja memberi bekalan air kepada Singapura, tetapi dia juga memberi satu keadaan pada jiwa orang di Tenggara itu kalau berlaku apa-apa. Jadi laporan keselamatan empangan itu boleh memberi sikit gambaran yang baik kepada masyarakat. Dan tidak keterlaluan kalau Tan Sri saya minta sikit masa. Dan tidak keterlaluan juga kalau laporan itu dapat diedarkan, dan juga kalau boleh syarikat yang menguruskan empangan itu buatlah CSR sikit di kawasan-kawasan berkenaan supaya boleh memberi faedah yang jelas lagi. Dan untuk tahun melawat Johor dan tahun melawat Malaysia, sepatutnya empangan ini boleh dimanfaatkan. Dengan keluasan 122.7 km ni, ada 4 gunung, 55 bukit yang tenggelam ni, kawasan tadahan seluas 21,600 hektar dengan kemampuan 763 juta kubik meter ni, selain daripada jadi empangan, patutnya dia boleh juga dibuka untuk kawasan pelancongan. Jadi ini Petra kena tengok juga bagaimana masyarakat sekeliling boleh mendapat manfaat. Dan bagi pengurusan sungai pula, ini baru-baru ni saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ada respon tentang ban pecah di Sungai Sayong ini. Dan saya lihat ada 125 nelayan darat terjejas, 26 daripada kampung orang asli Sayong Pinang. Dan kita pun semua tahu tahap pencemaran itu mencecah 37,600 NTU. Yang normal ni 400 NTU. Jadi apakah sebenarnya perancangan kementerian untuk di bawah butiran 15400 rancangan pengurusan sungai dan salinan mesra alam ini boleh digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang berkenaan. Dan Tenggara saran pelaksanaan pengurusan sungai berasaskan ekologi, eco-friendly drainage dan river management ni boleh dilaksanakan. Dan apakah rancangan jangka panjang pihak kementerian dalam memastikan masalah yang sama tidak berulang? Sebelum ini Tenggara ada cadangkan untuk dilaksanakan pewarisan pada sungai-sungai ini supaya kita boleh menjaga sungai sebagai bukan saja sumber air tapi juga sumber pendapatan kepada rakyat lah. Dan untuk pengetahuan Dewan ini juga, Yang Berhormat Timbalan Menteri tahu pencemaran Sungai Sayong itu telah yang menjejaskan fungsi LRA Ling Yu, LRA Semanga, LRA Sungai Johor dan juga LRA PUB Singapura ini menjejaskan bekalan air untuk hampir seluruh bandar Johor Bahru dan juga sebahagiannya daripada Singapura. Dan sebab itulah bila adanya keadaan-keadaan sebegini, Tan Sri Pengerusi, sebenarnya Tenggara ni layak untuk dimasukkan di bawah Special Economic Zone. Saya rasa kalau air dekat Tenggara ni tercemar terus, bukan saja Singapura, Johor Bahru terjejas, maka bekalan air untuk SEZ itu pun terjejas. Jadi kalau boleh dimasukkanlah sikit Tenggara ni dalam SEZ ini, walaupun tak berkenaan tapi ini sebagai satu keadaan yang boleh kita manfaatkan. Jadi saya rasa itu saja daripada Tenggara, Yang Berhormat Pengerusi. Cumanya sedikit lagi adalah berkaitan dengan empangan ni juga. Selain beri bekalan yang air kepada yang mencukupi untuk Singapura dan juga Malaysia, untuk tahun melawat Johor dan tahun melawat Malaysia 2026 ni perlulah diberikan sikit perhatian untuk eko pelancongan, sebab tasik ini 122.7 km ni empangan Ling Yu ni sepatutnya boleh menjadi daya tarikan pelancongan dan boleh dimanfaatkan. Tinggal lagi perlukan kepada kelulusan lah dan timbang tara daripada kementerian supaya boleh memberi limpahan rahmat, kenikmatan dan juga faedah kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Itu saja daripada Tenggara. Tan Sri Pengerusi, sekian, terima kasih.